Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hadis 40 Imam Nawawi, hadis yang ke-26 yang bertajuk Pelbagai Sarana Sedekah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah kulla yawmin tatlu'u fihi syamsu ya'dilu bainal isnaini sadaqah wa yu'inur rajula fi dabbatihi faya'imaluhu 'alaiha aw yarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu sadaqah wal kalimatu thayyibatu sadaqah wa bikulli khutuwati yamshiha ila salatihi sadaqah wa yumitul aza anit tariqi sadaqah rawahul Bukhari wa Muslim. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap sendi manusia dituntut supaya bersedekah pada setiap kali terbitnya matahari. Perbuatan mendamaikan antara dua orang ialah sedekah, dan menolong seseorang untuk naik ke atas binatang tunggangannya atau mengangkat barang ke atas kenderaannya ialah sedekah. Perkataan yang baik adalah sedekah. Setiap langkah untuk pergi menunaikan solat ialah sedekah, dan perbuatan mengalihkan perkara yang mengganggu orang ramai dari jalan juga ialah sedekah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim.